Sikit lagi boleh. Semaya. Didapati fadilah tak apa, tadi bab hukum je lain. Dia hukum dia kena ahli dia. Kena ahli fiqh. Baru dia hukum ni bab berdosa, syarat maksudnya dosa besar, apa takrif dosa besar, al-kaba'id jam'un kabirah, apa makna kabirah, lawan dia saghirah, apa makna, apa takrif, apa pula takrif, dia ada khilaf ulama. Takrif nak panggil kabir, tapi ada setengah ni hukum dosa besar, mana kata bukan dosa besar, kerana takrif nak panggil dosa besar ni barang ada wajib hak. Dan wajib hak zina kena hak watas 100 sabit dia Quran. Orang curi cukup syarat kena kerak tangan, bagi hak ada hak dosa besar. Mabuk kena watas 40 hinggalah 80. Orang berzina dia sudah musan kena rejam sampai mati. Orang bunuh orang dengan zalim bunuh balas kisah. Apa situ panggil dosa besar sebab dia sebut hak. Dia sebut pula dah laknat. Allah laknat di atas perempuan yang pakai supaya lelaki. Allah laknat lelaki menyerupai perempuan. Allah laknat orang main reba. Atau kakak tu dosa besar kena sebut 5 laknat. Pada kata Allah laknat orang tak keluar. Kena rejam. Kena rotan. Ada tak? Bak tu nak kecek nak reti malam. Bahaya. Nak cari kelebihan apa tak ngaji? Kelebihan dah. Man kharaja li talabil ilmi, siapa dia keluar, nak keluar kan ini mari ni keluarnya kecoh-kecoh ada puluh-puluh batu dah. Siapa dia keluar tu baik tinggal rumah, tinggal kampung. Sebab apa? Sebab di tempat sendiri tak ada. Bukan kita kata keluar pada rumah kita pergi ke masjid je. Orang dah ngajar di masjid, itu baik di masjid. Keluar di rumah di jemaah. Itu pengen keluar. Ni man kharaja li talabil ilmi, siapa dia keluar kerana nak menuntut ilmu, yakni ilmu syarak bila itlaq. Kana kal mujahidi, adalah orang itu seperti orang yang berjihad pada jalan Allah. Fa in mata syahidan, kalau mati syahid orang mati dalam menuntut ilmu. Wa in ada, kalau dia kembali dengan tak mati, ada di ajrin wa ghanimati, klik dengan bawa pahala, bawa ghanimah, boleh bagi kepada orang, boleh ajar orang lain pula. Itu besar. Dan kelebihan pula ada orang keluar menuntut ilmu syarak lah. Orang keluar menuntut ilmu syarak. Hingga sampai kali ibu bapa nak lari, boleh pergi. Hawa nak pergi ngaji, mak nak duduk dengan siapa weh? Hawa nak pergi ngaji, ayah nak duduk dengan siapa? Boleh pergi ngaji. Ngaji kerana syarak. Tapi kalau nak keluar berjihad untuk ni, kalau hak fardu kifayah, hawa tak lagi, ayah nak duduk dengan siapa? Tak lagi, pergi salah. Tengok besar-besar menuntut ilmu. Kita ni dia buat main patung, main gitu. Ni kata tak erti hak sungguhnya orang panggil. Jangan kecek bina tak erti. Cari nak cari kelebihan belakang tu bagi maaf kelebihan, dengar kelebihan, nasihat kelebihan, ikut kecek jalan agama, semua ada kelebihan. Nak dengar riwayat kelebihan, kelebihan belakang. Jangan ada hukum, kita bukan ahli hukum. Ni hukum ni. Dosa besar tak dosa besar ni hukum ni. Siapa kalau kita nak ulama dia cuma kalau hadis mari dah. Hadis dhaif tak boleh nak buat tak hukum. Halal mana dalil? Ambil hadis dhaif tak boleh. Kalau tapi nak ayat kelebihan boleh ambil hadis dhaif. Siapa-siapa rumah tepi masjid. La salata li jari masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang bagi jiran masjid melainkan kena masjid. Apa makna tu? Setengah kata tak jadi semaya orang dekat tepi masjid mereka kena maya di masjid. Nawak hukum tak leh. Nawak tarhib apa? Bahawa nak menakuti supaya jangan awak main-main mak mudah-mudah kan kita duduk di masjid. Anak kau datang tapi nawak hukum Allah haram dengan dalil ni tak leh, tak ada dalil pasal hadis ni dhaif. Tak ada soal lagi. Tu kena witi banyak tangga. Hati kena duduk orang ngaji tu. Pas ngaji bukan sehari dua, saya dua kan ngaji. Pergi jenguk. Itu je lah tu. Seminggu kali baru kajian mengaji. Orang kata orang panggil atau kita nak ambil istiqamah dalam masalah orang mendengar. Orang mendengar tapi mendengar sambil menadah. Ya ada dengar telinga saja nak dengar kita tak boleh. Ada dengar sambil menadah. Tu yang orang ta'ala ni orang tinggal ke rumah. Tunggu. Tu je. Itulah di antaranya.
Pendeknya kesilapan kita ni bahasa dia lah dek. Dia bukan alim hukum, kita jadi hukum ni insya-Allah perlu dinasihatkan. Itu dia. Dia rasa dia pilih pula ada setengah dia kira jiran itu tengok dia panggil uruf terkadang dia rasa setengah dia kira 40 buah waktu 40 kali rumah rapat-rapat. Setengah tu dia kira dia panggil pula kepada uruf. Jiran ni maknanya orang berhampiran. Jiran tetangga dia panggil berhampiran pula kepada uruf. Hak tu noyak atas hadis tarhib. Hadis tarhib panggil hadis nak menakuti. Dia panggil hadis ugutan. Dia. Jadi kita namanya buat hukum dia tak boleh tu. Buat hukum buat dalil kata menunjuk kata ni, apa nama ni haram kata aja tak boleh, dia panggil dhaif. Lagi pula dia ada hadis lain bukan? Bab gapo. Pendek kata. Susah nak cermat benar lah kalau kita nak jalan agama, lebih lagi kita nak ajak orang. Nak bawa untuk diri pun amat payah dah. Lepas tu nak ajak orang pula juga. Itulah kena ingat. Cara nak menyuci saat ni tu dia kena basuh lah. Kelimah menyuci dia kena basuh. Lain tu kan? Apa kita kena tanya kita lagu mana nak cuci ke subah? Basuh lah. Apa nak basuh dengan apa? Tengoklah hak kena gapo. Kan kena debu gapo, kadang-kadang gelebah-gelebah pun padat dah. Tak itu kan? Kadang-kadang detik pun habis dah. Kadang-kadang detik lagi kena ambil air mak. Tak semua apa sini sikit ya. Tu mana-mana lah. Sini sikit habis lah. Dia panggil tak nak cara lah. Lepas tu nampaknya banyak tak ada dengan gonya saja sabung. Bawa kita rendah habis tak ada guna gonya, tak ada apa. Rendah tak dubik lagi gonya. Tu atas panah-panah lah. Gonya kadang-kadang gonya tangan, kadang-kadang tangan beruh. Kepala ni cuma mesin, pusing lah weh. Tak dubik juga haiter je. Jadi nak kagak lah ni ubat basuh macam demikianlah dalam Islam kita saat ni tu dia ajar cara menyuci kita saat ni tu. Tengoklah keadaan benda. Ada benda kecil, benda besar, benda kejap, benda kemah, benda mudah terubik. Itulah mana kata tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi ada apa bila pergi pada masalah ada dosa besar, dia ada siapa tahu taubat. Kalau benda tak apa dosa besar, dia panggil kata dosa kecil dia gugur dengan kita membanyakkan amal kebaikan. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at zalika zikra lizakirin. Ayat tu turun kisahnya seorang Madinah dia duk jual taman. Lepas tu isteri seorang tu suami dia duk jihad. Tak ada rumah lah, dalam keluar dalam perang. Lepas tu tak terpaksa lah bila suami tak ada rumah, dia nak beli gapo hajat caping dia kena pergi sendiri. Asalnya pesara Arab kena beli gapo semua suami ataupun suruh dah gitu kan. Dia pergi sendiri, dia pergi nak beli watama. Lepas tu kedai saat ni tu, dia dak jual watama. Dia teman ni mari nak beli watama. Dia kata watama hak dalam rumah ni hak buah molek. Hak sini ni hak tamada maknanya. Hak tamada biasa, hak dalam rumah ni buah molek-molek. Sekarang ni tu nak masuk, dia nak tengok orang rumah. Ada buah molek. Kau maju duduk gantung, tak molek. Anak-anak tengok hanu ada cumi. Dia pun masuk pergi tu kedai ni pergi pucuk. Hak tu tak molek. Kena molek. Ni pergi pucuk perempuan tu. Kata setengah boleh pergi pucuk, kata si perempuan ittaqillah. Takut akan Allah. Dia pun Musa, ya orang hak yang hati bersih ni, dia cemar juga. Baju putih bukan putih tak cemar, putih mudah cemar. Tak apa pakai hitam tu niat mula lagi nampak tak saya mudah nampak cemar. Tu dia. Apa kita nak musafir sengaja pakai hak hitam. Kan pakai hitam cuma tak nampak, tak 3 hari apa ni. Dia pakai hak putih ni tak sikit nampak lu dah. Sampai tu syarat menggalak tu pakai putih tu paling mudah nampak. Dia pun nyesal. Itu dia lah nafsu dia. Ni mana ayat tu. Orang yang beriman, yang orang bersih ni bila dia jatuh dalam maksiat dia kabar dengan cepat. Habis dia panggil tu kain putih. Kena sikit pak. Mana? Cuba hitam. Tengok tak apa. Hanya orang yang bersih tu bila jatuh dalam maksiat dia mudah kabar. Dia selalu dia tubik pada rumah dia, gigi jumpa dengan Abu Bakar.
Ya Abu Bakar dia salah gini. Abu Bakar kata, sembunyikan taubat istighfar dengan Tuhan sudah cukup, tak payah ayat kau ke. Tak sedap lagi dia. Ditemu dengan Umar. Oh ya aku Umar pula. Umar pun kata, Pak Abu Bakar kata, taubat sudahlah cukup. Tak sedap lah nak pergi sama untuk urusan dia kan. Ya dia itu lagi ada hak besar dia tak sedap, tak suk tadi tu. Pergi sama Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kata, tak ada apalah mentabat dengan Allah Taala, menyesal ke atas silapan. Sudah tu turun ayat. Innal hasanat wa aqimus salata li dzikri. Ada tu ayat innal hasanat yuzhibnas sayyi'at zalika zikra lizakirin. Bahwasanya amal kebaikan itu boleh menghapus, menghilangkan kejahatan. Itulah peringatan bagi orang yang ambil ingat. Ayat tu turun buku kucuk. Daripada situlah ulama kata kucuk ni maksudnya puak saraid, dosa kecil. Lepas tu tarik pada situ, begitulah tiap-tiap dosa apa yang berlaku kecil yang memadai dengan kita buat amal kebajikan, maka dia hilang. Lepas tu ada pula dalam hadis orang tanya dia, aminal hasanati qawlu la ilaha illallah. Sebab datang pada hadis katanya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Mengikutilah apa dia dosa hak mukijah tu dengan kebajikan. Mudah-mudahan kebajikan boleh menghapuskan kejahatan hak mukijah itu. Lalu orang tanya dia, aminal hasanati qawlu la ilaha illallah. Ya Rasulullah, daripada hasanat yang boleh menghapuskan kejahatan itu juga perkataan la ilaha illallah ya kah? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, dia kata bal hiya afdalul hasanat, bahkan ialah sebesar-besarkan hasanat. Kalau itu kita ingat dan kita bisalah apa? La ilaha illallah. Itu dia. Itu satu hadis. Nanti pada asalnya. Belah tu lah. Kalau gitu nak baiki hati, nak menyuci hati dia serupa aja. Cuma hak ni panggil dosa maksiat zahir, dia lagi maksiat hati. Bahkan maksiat hati ni dia lebih romek sikit, lebih payah sikit pada maksiat zahir. Kerana maksiat zahir ni pasti orang nampak. Dia kerana manusia ni tak suka bagi maksiat tu nak orang tengok. Dia buat susuk-susuk, tuduh-tuduh, salah dia pecah kat malu muka. Tak itu kan? Tapi kalau maksiat lihat dalam, kita tahu cerak dia memang tak tahu. Kalau kita duduk cerita deki dia memang tahu tak? Taklah tahu. Bona-bona dia tu kata gini, bona dekat buat mani. Kita buat boleh. Hai mana masya-Allah, masya-Allah, tabarakallah, boleh belakang bahasa benyong. Dia memang tak tahu, tak ada buat apa. Tak apa-apa, sahabat le perut kita nak jadi ni. Depan masya-Allah, tabarakallah, mai dulu, klik lagi duduk sini dulu. Tu ada kunci-kunci situ. Ini ayat tu bagi dia dalam buat boleh. Ni kata nak cuci tali apa ayat sikit. Luar kita buat boleh. Dia buh serbai buh gapo dia kata tak bah. Itu kan. Dia maka klik buh mata tak haji. Yang ngaji buh dia tu akhir. Dia tak payah. Tak payah. Tapi dalam bakir kita tahulah. Tu dia. Dalam haji kita tak tahulah. Ni ada hak dalamnya payah sikit. Tapi walau bagaimana payah mudah kita pergi hak ni. Hak Tuhan mudah saja. Inna zalika 'ala Allah yasir. Jangan kita sekir. Jangan kita putus asa daripada rahmat Allah. Itu juga tu pula. Itu kan. Baik. Ikhtiar usaha hanya kita, tapi yang menyuci apa itu Allah Taala. Allah suruh Ibrahim panggil. Buat Kaabah sudah ada orang tak ada orang. Ibrahim panggil orang mai mengunjung rumahku. Tuhan nak panggil apa? Tak ada orang ada anak beranakku ya. Anak beranakku pada ada royak gini. Dia panggil apa? Mu panggil sudah we dengar tu aku bukan mu. Tak apa. Naik dah bukit baru pisau dia. Panggil. Tapi segala suara dia Allah menyampai kepada manusia yang ada masa tempat penjuru alam, bukan manusia yang ada roh kita tak lahir lagi masa tu siapa kita tengok ni. Roh kita ni siapa dah Ibrahim panggil begitu. Wa azim fin nas ya'tuka rijal. Mu panggil, dia panggil. Dengar kita dalam mulut, dalam kepala perut, dalam roh itu kita jawab. Lebih jawab. Bahawa dia ramah-ramah tak lagi jawab tak tahulah. Nanti saya tengok jawab tak jawab, semua hidup boleh di Mekah tahu tak jawab gitu. Kalau tak boleh di tak jawab gitu. Jangan kata tak siapa seru tak kena. Siapa saja yang malah mulut boleh jadi. Itu senyap hati boleh jadi takdir. Hari-hari tiap tahun kali jawab banyak kali. Lebih jawab banyak kali. Sabit tu bila pergi ke Mekah duk zuhir jawab dalam roh itu, labbaik Allahumma labbaik. Aku menyahut panggilanmu ya Allah. Aku menyahut main duk zuhir menyahut panggilanmu ya Allah.
Ada nak ayat ada mana weh? Nak ayat kata kita hanya ikhtiar sikit banyak atau di sisi Allah Taala mudah saja. Inna zalika 'ala Allah yasir. Ingat je dah supaya kita tak seduka kita. Kadang-kadang kerja sikit tapi boleh hasil banyak. Kadang-kadang kerja suka semai hasil boleh sikit. Yang itu terpulanglah kepada anak Allah. Dari juga semua tu Allah yang menentukan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Dia baca kunut sama. Lepas tu akhir falakal hamdu 'ala ma qadai. Bagimu lah itu apa hak mu menentukan. Tak baca semua. Tapi kita tak faham apa dia. Baca orang murid kunut tahu ayat itu. Masya-Allah. Tak apalah masa nak lewat banyak dan pada hari ini kita kira kata akhir minggu terakhir, minggu depan ni sebagaimana kita maklum dah. Kita cuti sekali minggu, lepas tu seperti biasa kalau tidak ada kunjungan apa-apa kita sambung pula seperti biasa. Maka diharaplah pada minggu depan ni kalau tidak ada kunjungan apa-apa dah. Kita hadir mari. Baik sama ada lelaki perempuan pun begitulah. Lebih lagi kat kita ada mikrofon ni seolah-olah kata sanggup jadi sebagai tuan rumah lah, seolah-olah begitu dah. Itu dia. Lepas tu ada kalau kebolehan lah yang harap-harap belah balik perempuan baik kita sini orang keliling Kelantan apa dekat-dekat ni lah. Kalau ada kemudahan dah. Dia mau nak minta apa nama ni orang panggil apa tambu apa kalau-kalau hak dekat-dekat ni lah nak beri ke kaki tangan orang bekerja tu banyak juga kaki tangan bekerja ada mau duduk dekat-dekat ni kalau boleh mari dah kalau dia mau buat kerja pada hari tu banyak juga tu kaki tangan kerja tu kat beribu juga tu kaki tangan kerja tak apa-apa jemelah dengan penyangga dengan berapa semua sekali itu saja. Lepas cukup dulu untuk kali ini dan harapnya begitulah semoga apa dia kerjaan kita yang akan datang itu semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan majlis kita buat sementara kita cuti seminggu dan pada minggu yang seterusnya kita sambung seperti biasa insya-Allah Subhanahu Wa Taala.